Tidak perlu seorang Nabi untuk melihat bahawa terdapat kegagalan ekonomi global yang sedang berlaku. Ia mungkin menjadi lebih buruk sebelum menjadi lebih baik, dan dunia sedang dalam ketakutan, tetapi orang Kristian tergolong dalam kerajaan yang tidak boleh digoncang. Kegagalan ekonomi ini adalah jemputan untuk berpaling dari berhala Mammon dan kembali kepada Tuhan yang menyediakan. Jemputan gereja bangkit dalam kebijaksanaan dan kuasa. Jennifer Leclerc, pengasas gerakan The Awakening Prayer Hubs. Saya ingin bercakap dengan anda tentang gagaran ekonomi sebagai jemputan kebangkitan dan menjemput anda berdoa dan berperang bersama kami. Biarkan saya membangkitkan anda sebagai penjaga, perantara profetik, pejuang doa, berfikiran kebangkitan. Sertai saya di awakeningprayerhubs.com. Mari kita masuk ke keluar ini. Pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu baru-baru ini meramalkan bahawa pertumbuhan ekonomi global akan perlahan kepada 2.3% pada tahun 2025 dan ahli ekonomi memberi amaran bahawa ketegangan perdagangan antarabangsa yang didorong sebahagiannya oleh perang tarif yang meluas dan ketidakstabilan politik boleh menyekat rantaian bekalan dan menjunamkan ekonomi rapuh ke dalam ketidakstabilan yang lebih mendalam. Inflasi masih degil di banyak negara. Gaji tidak seiring dan bank pusat sedang berjalan di atas tali yang ketat, cuba menguruskan kesan buruknya. Dan di bawah semua itu, iklim rohani sedang berubah. Bau syiarai dan ekonomi bergoncang, berhala jatuh baik, dan kita telah melihat corak ini sebelum ini. Pada tahun 2020 ini, jika anda ingat, kejasuhan kerana kewangan menanggalkan banyak selimut keselamatan mereka dan ada yang mula berseru kepada Tuhan. Mereka melakukannya. Semasa kemelesetan besar, gereja-gereja dipenuhi dengan jiwa-jiwa terdesak yang mencari harapan kepada Tuhan. Pada masa pergolakan ekonomi, hati lebih lembut. Orang mula bertanya soalan-soalan kekal. Dan jika gereja berada dalam posisi yang betul, gegaran itu menjadi tanah subur untuk kebangkitan. Mari kita lihat apa yang Yesus katakan di sini dalam Matius 6:24. Dia berkata, kamu tidak boleh berkhidmat kepada Tuhan dan Mammon. Jadi Mammon lebih daripada sekadar wang. Mammon adalah roh yang menjanjikan keselamatan dan kuasa selain daripada Tuhan. Ia bukan sekadar wang. Ada roh di sebaliknya dan ia bukan sekadar ketamakan. Ia adalah Mammon, ada semangat. Mammon bergantung atau lebih tepatnya Mammon menuntut kesetiaan. Ia memupuk ketamakan dan ia mematikan hati nurani, dan terlalu kerap. Gereja sendiri telah tunduk di altarnya. Jika kita jujur, gegaran ini mendedahkan di mana kita meletakkan kepercayaan kita. Ya, jadi Tuhan dalam rahmatnya membenarkan berhala-berhala jatuh. Saya tidak mengatakan Tuhan yang membawa gegaran ini. Saya mengatakan ada peluang dalam gegaran ini untuk kebangkitan. Dia tidak menyokong perkara-perkara itu. Kita menuai apa yang kita tanam. Dia sudah mengawali orang, bisa kita mempunyai api hendak bebas. Dan selain banyak keputusan dibuat di belakang tabir. Jadi ini bukan penghakiman. Ini adalah panggilan untuk bangun kita, untuk menanggalkan keselesaan palsu dan mengarahkan jiwa-jiwa sesat kepada satu-satunya yang benar-benar dapat menyediakan bukan hanya dalam zaman ini, tetapi keselamatan kekal di zaman yang akan datang, malah ada di dalam gereja yang tidak mempercayai Tuhan sebagai sumber kita. Tuhan memanggil orang untuk bertaubat dari materialisme, untuk menolak ketakutan kekurangan, dan untuk menerima ekonomi supranatural kerajaan. Kita ingat tercelu kepada ekonomi dunia. Tak bilang kita mengurus keuangan kita mengikut prinsip kerajaan, janji kerajaan, garis panduan kerajaan. Jadi ketakutan kepada Tuhan mesti kembali ke negara kita dan bersamanya satu penghormatan suci yang memecahkan cengkaman Mammon. Sekarang kita tahu ini tidak akan menjadi semestinya satu perkara yang segera. Tetapi kita perlu berdoa kerana dalam musim goncangan ini dan musim goncangan yang akan datang, ini adalah salah satu daripada banyak yang akan datang. Goncangan dengan darjah yang berbeza, goncangan ekonomi akan datang. Tetapi di tengah-tengah ini, Tuhan akan membangkitkan tokoh-tokoh seperti Yusuf, hukam lelaki dan wanita, yang dia berikan strategi ilahi untuk penyediaan, pemeliharaan, dan pengaruh. Maksud saya, Yusuf bukan sekadar seorang pemimpi. Dia adalah seorang pengurus. Dia mentafsir tanda-tanda zaman dan dia membantu Mesir untuk memberkati orang lain. Jadi kita memerlukan tokoh-tokoh seperti Yusuf pada masa ini, pemimpin berfikiran kerajaan, nabi kewangan, strategi. Apostolik, lelaki dan wanita yang boleh mentafsir data ekonomi dalam suasana rohani, kemudian bergerak dengan ketepatan rohani. Dan inilah mereka yang Tuhan panggil untuk menyimpan
gandum secara parabolik untuk membiayai penuaian dan memberkati bandar dalam krisis. Mereka yang menyelesaikan bila sistem runtuh. Kita telah melihat ekonomi di negara-negara yang berbeza runtuh. Kejadian 41:39. Firaun berkata kepada Yusuf, oleh kerana Tuhan telah memberitahu semua ini kepada kamu, kamu akan bertanggungjawab ke atas istanaku. Jadi, ada pemindahan pengaruh untuk mereka yang mempunyai pemahaman ilahi, tetapi hanya jika kita bangkit dalam iman, bukan dalam ketakutan. Ada pemindahan kekayaan supranatural, kita perlu mengutamakan urusan Bapa, bukan menjaga diri sendiri, tetapi menjadi ahli strategi. Amin. Kita menekan arah ini. Ketakutan adalah motivator yang kuat. Musuh menggunakan tajuk ekonomi untuk membangkitkan kebimbangan, penimbunan, keputusasaan di negara-negara, dan bahkan di bahagian gereja. Tetapi kita tidak dipanggil untuk bertindak balas seperti dunia. Kita dipanggil untuk berjalan dengan iman dan bukan dengan penglihatan. Amsal 19:23 mengatakan, takut akan Tuhan membawa kehidupan. Ketakutan jenis ini tidak melumpuhkan Anda. Ia menyucikan Anda. Ia menyelaraskan semula keutamaan Anda. Ia membuka langit di atas kehidupan Anda. Apabila takut akan Tuhan melanda tanah, pertobatan menyusul. Dan apabila pertobatan mengalir, kebangkitan tidak jauh di belakang. Jadi kita mesti berdoa agar gegaran ini membuatkan bangsa-bangsa berlutut bukan dalam ketakutan tetapi dalam penghormatan, agar keputusasaan suci akan bangkit semula, agar kita menukar ketakutan kita tidak mempunyai cukup dengan kekaguman kepada yang lebih dari cukup. Jadi penjaga, pendoa syafaat, inilah masanya untuk berdiri teguh. Pemimpin Awakening Prayer Hub, ini bukan masa untuk berundur. Ini adalah masa untuk terus berusaha. Jadi, apabila ekonomi global bergoncang, kita mesti berdoa agar gegaran ini membawa kepada penyelamatan, bukan bunuh diri. Berdoa syafaat agar gereja bangkit dengan strategi Yusuf, melengkapkan orang percaya untuk menjadi penyelesai dalam krisis. Kita mahu mengisytiharkan bahawa ketakutan kepada Tuhan akan mencengkam hati manusia, menggantikan ketakutan terhadap keruntuhan ekonomi. Kita mahu sosial menyeru kebangkitan di bilik mesyuarat, lantai perdagangan dan sekolah perniagaan. Kita mahu menyeru kebangkitan di negara-negara dan mahu memecahkan kuasa mamon ke atas negara-negara dan berjuang untuk ekonomi kerajaan muncul. Dengar, Tuhan membenarkan sistem bergoncang tetapi dia tidak tergoncang. Kerajaannya tidak tergoncang dan dia tidak terkejut. Jadi mari kita bangkit dan berjuang untuk kebangkitan rohani di tengah-tengah gegaran ekonomi ini. Apa yang kelihatan seperti krisis boleh menjadi pemangkin. Tuayan sudah masak, walaupun dalam kemerosotan. Jadi sudah tiba masanya untuk berdoa. Sudah tiba masanya untuk bangkit. Sudah tiba masanya untuk mempersiapkan jalan Tuhan. Kita kan juga mahu berdoa agar Tuhan suruh mengbay hais dari mamon. Roh Tuhan semula mau menyediakan orang. Jadi kita jadi kita mahu bertaubat dalam apapun jua cara yang kita telah percayakan kekayaan dan sistem daripada Tuhan. Kami memutuskan perjanjian dengan roh mamon atas negara kita dalam nama Yesus, dan kami meminta Tuhan untuk menggunakan gegaran ekonomi ini untuk mengubah hati orang kembali kepadanya. Dan kami mengisytiharkan bahawa pertolongan kami tidak datang dari kerajaan atau emas, tetapi dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kami ingin berdoa untuk kebangkitan para Yusuf dan berdoa agar Yusuf zaman moden dengan kebijaksanaan ilahi untuk menguruskan sumber dalam masa kebuluran akan bangkit. Kami ingin memanggil para rasul pasaran, pembiaya berwawasan, dan pelabur yang benar. Kami ingin mengisytiharkan strategi supernatural untuk penyediaan, inovasi, daya kemajuan kerajaan. Kami ingin meminta Tuhan untuk terus menjadikan kita kepala dan bukan ekor walaupun dalam krisis. Itulah bahagian kita, itulah janji kita. Ulangan 28:13. Kami ingin berdoa agar goncangan ini melahirkan kebangkitan. Kami ingin berdoa agar gangguan ekonomi menjadi gangguan ilahi yang membangunkan gereja tidur dan jiwa-jiwa yang hilang di dunia. Kami ingin mengisytiharkan bahawa ketakutan kepada Tuhan akan menggantikan ketakutan terhadap kekurangan. Dan kami ingin berdoa agar goncangan ini mendorong orang kepada pertobatan dan bukan pemberontakan. Kami juga ingin berdoa untuk golongan yang terdedah, agar Tuhan melindungi golongan miskin, dan mereka yang paling terjejas oleh inflasi dan ketidakstabilan dalam ekonomi.
Kami cuma ingin meminta Tuhan untuk membangkitkan orang-orang percaya murah hati ekonomi Tuhan. Kami melepaskan penyediaan supranatural kepada misionari. Kami meminta Tuhan lepaskan penyediaan supranatural kepada misionari, ke gereja dan keluarga yang berjuang untuk bertahan hidup dan memecahkan kitaran kemiskinan dan membawa masuk kitaran penyediaan. Terdapat banyak lagi perkara untuk didoakan. Saya ingin menjemput Anda untuk pergi ke awakeningprayerhubs.com Global Prayer Room atau hanya melawat awakeningprayerhubs.com. Anda boleh membaca poin-poin doa ini dalam mana-mana bahasa yang anda gunakan. Terdapat butang di sudut kiri atas yang membolehkan anda menterjemah kandungan di laman web kami supaya anda boleh membaca poin-poin doa ini dalam bahasa anda sendiri. Kami bersyukur untuk yang kita di tengah-tengah gegaran ekonomi dan kami berjuang untuk ini dan banyak lagi. Saya sedang membangkitkan pendoa syafaat yang bersifat kenabian, penjaga dan penggerak kebangkitan dalam Awakening Prayer Hubs. Sertai kami, lancarkan hub hari ini. Biarkan saya membangkitkan Anda. Lawati awakeningprayerhubs.com hari ini. Semoga Anda alami hari penuh kejayaan.